Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat. Ini ialah episod ke-25 dalam siri 100 pesanan pengetua AI kepada masyarakat. Hari ini, pesanan saya ingin menyentuh satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan: tenang bila kita reda. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua melalui ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kegagalan, ada yang diuji dengan rezeki yang sempit, ada yang diuji dengan hubungan yang renggang, dan ada yang diuji dengan perkara yang langsung tidak disangka. Kadang-kadang kita cuba melawan takdir. Kita bertanya, kenapa aku? Kita rasa kecewa kerana usaha tidak membuahkan hasil. Kita rasa sedih kerana perkara yang kita mahu tidak menjadi milik kita. Tetapi ketahuilah, hati manusia hanya akan menjadi benar-benar tenang apabila ia belajar untuk reda. Reda bukan bererti menyerah. Reda bukan bermaksud berhenti berusaha. Reda ialah menerima dengan hati terbuka bahawa apa yang berlaku itu adalah ketentuan Allah yang penuh hikmah. Bila kita reda, hati jadi lapang, fikiran jadi ringan, jiwa jadi kuat, air mata menjadi penawar bukan beban. Kita lebih mudah menerima dan meneruskan hidup. Reda mengajar kita bahawa tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita, dan tidak semua yang kita hilang itu kerugian bagi kita. Kadang-kadang Allah tarik sesuatu kerana Dia mahu memberi sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang Allah lambatkan sesuatu kerana Dia mahu kita lebih bersedia. Kadang-kadang Allah tutup satu pintu kerana Dia sedang membuka pintu lain yang lebih luas. Hidup ini akan sentiasa ada ujian, tetapi ujian itu akan terasa ringan apabila hati belajar melepaskan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi hari ini, marilah kita belajar untuk reda. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita yakin Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jika pesanan ini bermanfaat, subscribe channel Pengetua AI untuk mengikuti episod-episod seterusnya dalam siri ini.